Kalau korang ada emas 1 gram nak jual dekat mana? So saya nak jawab pertanyaan daripada ni lah. Contohnya ni emas 0.5 gram. Okey, 0.5 gram. Yang ni 0.5 jugalah. Okey. Yang ni 1 gram. Okey, 1 gram emas ni. Yang ni 1 dinar ni. Kalau ada emas yang 1 gram ni, kat mana kita nak jual? Okey, so kalau kata emas fizikal macam ni kan. Emas fizikal macam ni korang boleh jual je dekat Public Gold juga. Atau kat mana-mana kedai emas. Sebab kalau dekat Public Gold, kita boleh jual dengan ikut harga yang dibagi dalam tu je. Okay. Tapi kalau kata korang, itu yang pertama. Kalau kata korang ada dalam gap account, sekejap saya tunjuk. Kalau korang ada emas daripada gap account ni, nak jual senang je. Tekan je sell. Okay, tekan sell. Contoh ada harga emas, dia akan jual 1 gram 999, 599. So tekan je lah sini 6 gram. Lepas tu silap bawah 6 gram. Okey, sini 6 gram. Okey, RM3,594. Itu terus akan masuk dalam saya punya account number. So masukkan bank attachment. Okey, settle dalam 3 hari boleh masuk. Itu cara nak jual daripada gap account. Macam mana mudah kan kita nak jual beli emas. So emas ni bukan sekadar hanya untuk perhiasan saja. So kita boleh buat sebagai simpanan juga. Okey, itu cara mudah. So macam mana nak mula start beli emas, senang je. Boleh mula dengan Gap Account Public Gold. So contact saya untuk daftar Gap Account Public Gold secara